Okey, jom kita unboxing. Hari ni dekat tangan aku adalah sebuah lampu daripada Wulkos dan model pada hari ini adalah TD02. Okey, dekat luar ni ada tulis 6000 ke 6500 K Kelvin. Dan of course jenama Wulkos made in China. So pertama kali bila kita buka, yang paling menyerlah sekali, paling luar sekali, ini dia geng, user manual. Kita buh hujung. Ada satu plastik bag di mana di dalam ni terdapat lanyard. Korang boleh nampak lanyard tu, dan juga ada o-ring. O-ring ni untuk digantikan lah kalau o-ring yang diberikan tu rosak nanti bila kita gunakan. Ada satu set kabel type A ke type C untuk charging lampu ni. Ok, dah 3 barang. Seterusnya, ni aku rasa macam appreciation punya card. Ok, letak tepi. Seterusnya, ada lagi tak? Tak ada. So tu dia kotak dia. Lampu dibalut kemas dengan bubble wrap untuk mengurangkan masalah kerosakan agaknya. Ini pertama kali aku buka lampu ni, sebab kenalah dengan nama video ni memang unboxing. Wow, cantik, tapi dia macam mengingatkan aku kepada satu model lah. Model apa rasa Wulkos punya design juga ni. Tapi tak apa, jom kita tengok pada jarak dekat pula untuk korang. So ni body luaran dia geng, boleh perhatikan sama-sama. Lens dia agak menarik. Aku tak tahu, model ni nampak cantik lah. Dia nampak cantik. Dekat sebelah belakang ni dia bagaikan ada security supaya tak terbuka atau mudah tertekan. Dan korang boleh nampak kat sini lah type C, cocok untuk charge. Model ni dia datang dengan bateri 18650. Jadi kita buka. Biasanya untuk model-model yang baru ni dia mesti ada pelapik. Okey, betul. Ini lah pelapik yang aku masukkan tu. Jom kita tengok. Okey, bateri 18650 dengan kapasiti 3000 mAh. Mengenali lampu Wulkos yang lain, aku yakin jenama lain punya 18650 pun kau boleh gunakan juga. Ok, aku tak nak review detail dalam ni lagi. Cuma buat masa ni aku boleh katakan cinta pandang pertama. Wulkos kau memang betul main jiwa. Aku tak tahu lah korang macam mana, tapi bagi aku kan, jenama Wulkos ni makin hari dia hantar model-model yang makin cantik. Kalau dulu jenama Wulkos ni adalah jenama yang paling aku tak pandang sekali, tapi sekarang dia dah jadi buah hati nombor 2 lah. Yang pertama masih lagi Nightcore, yang kedua walaupun majoriti orang akan pergi kepada Sofen, tapi aku lebih beratkan kepada Wulkos. Ok, video detail untuk lampu ni kita akan keluarkan nanti. Ini sahaja video untuk unboxing. Korang beli, korang dapat apa. Lagi sekali, sebelum kita mengakhiri video, kita belanja. Macam geng, cantik tak cantik bentuk dia? Letakkan kat komen. Jangan lupa like.